اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? 26. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan faedah yang keempat dengan sabab berkahwin itu menyukakan hati, menunjukkan akan dia perempuan dengan sebab muasyarah, menunjukkan dia akan hati dengan sebab muasyarah dan mukhalatah. Yakni apa makna muasyarah? Bersama-sama dan bercampur dengan isteri itu dan sekedudukan dengan dia isteri dan melihat akan dia isteri dan bermain-main dengan dia dengan isteri. Maka ini demikian itu menyukakan akan hati dan menunjukkan akan dia hati yang menolong kepada berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Baik, kita masuk pula faedah yang keempat dengan sebab berkahwin, iaitu menyukakan hati. Hati suka. Waktu tak ada orang nangis. Nah, bila akad nikah, wah tepik. Kata anak tuana ni, nak akad nikah ada nangis bawah rumah, takut tang. Suka belaka. Nak senyum mewek Sukanya seseorang bila ditanya bila suka sekali, masa nikah suka kali. Masa takut kali, masa sunat. Tu. Cari nyusuk sungai budak-budak. Tak mau sunat. Jadi yang paling suka sekali ketika menikah. Sebab apa suka? Dia pun tak nikah lagi, suka dah. Sebab apa suka? Masa belum nikah gitu, balik nak nikah suka. Hari nikah kan? Pukul 3 akad nikah. Pukul 2 tu duduk atas lambu dah tunggu Tok Imam mari. Muka senyum mewek dah. Suka tak? Tak suka benda. Mesti ada sebab. Malang kan? Itu dia kata sebab di antaranya hati kita boleh bersama dengan orang yang kita suka. Dia bukan kerana isteri saja, siapa saja. Kalau kita suka pada seseorang atau suatu benda dan kita dapat meluangkan masa dengan benda ataupun orang tu, fitrah manusia ni dia suka. Faham? Walaupun bukan orang. Kalau jenis orang hak berahi burung, berahi burung kan, kita pun ajak pergi kedai sepepak, tak suka mana dia. Tengok spring lori. Nampak? Dia ikut tapi suka tak hati dia? Tak. Ajak pergi tengok kedai sokang, tak suka. Ajak pergi tengok kat orang belawang burung, tengok kau apa lagi? Kau apa? Tengok pasal apa? Pasal dia minat, dia suka. Maka gitulah. Tu dalam bab dalam kehidupan manusia ni, dia ada satu benda yang manusia suka sangat main, dia panggil hobi. Hobi ni dia lain-lain. Ada orang minat bola, ada orang badminton, ada orang minat main kapal terbang, kau terus, ada skateboard, ada ngai, ada lomba gahit basikal. Jadi sebut hak benda tu kalau boleh pergi, tak kira lah. Walaupun tak tu, tapi
benda tu kait dengan dia suka, mesti suka.